68 tahun yang lalu, laungan merdeka bergema di Stadium Merdeka. Sebuah detik bersejarah yang lahir daripada darah, keringat dan air mata para pejuang tanah air. Dari penentangan penjajahan hingga ke bersatunya rakyat, kita meraih kemerdekaan yang menjadi nadi negara tercinta. Lahir pejuang yang bangkit, mereka tidak gentar walau berdepan senjata. Mereka berjuang dengan pena, dengan jiwa, dengan doa demi satu impian merdeka. Tapi kemerdekaan bukan titik noktah, ia adalah permulaan. Permulaan kepada cabaran baharu, membina negara, mengangkat rakyat daripada belenggu kemiskinan, memastikan anak bangsa mendapat pendidikan dan mengukuhkan ekonomi yang adil sejahtera. Seiring dengan semangat itu, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM ditubuhkan pada 1976. YAPIM teguh membawa misi memperkasa ekonomi ummah melalui Ar-Rahnu, program pendidikan pembangunan sosial hingga aplikasi digital DIA. YAPIM membuktikan kemerdekaan hari ini bermakna memerdekakan rakyat daripada belenggu kemiskinan dan ketidakadilan. Ar-Rahnu YAPIM membuka jalan kepada rakyat kecil menyimpan dan berniaga. Program pendidikan membantu pelajar miskin menjejak menara gading. Pembangunan sosial pula merangkul masyarakat dari desa ke bandar. Dengan kasih sayang dan juga perhatian, inilah kesinambungan kemerdekaan. Memerdekakan manusia daripada belenggu kemiskinan dan kejahilan. Inilah erti merdeka moden. Rakyat berdaya saing, berilmu dan berpeluang. Dari emas yang disimpan, ilmu yang ditabur, hingga kasih yang disalurkan, semuanya demi kesejahteraan ummah. Hari ini, kita bukan sekadar mengingati perjuangan lalu, kita meneruskan warisan. Merdeka bukan penamat, tetapi sebuah permulaan untuk Malaysia Madani, untuk generasi akan datang. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia.